Baru ni saya pergi Sabah, layan sunset dekat Tanjung Aru ni memang cantik lah. Dia nampak macam vibe-vibe pre-wedding gitu kan. Kita mesti nak ada target lah. Kalau siapa yang nak kahwin, nak ada gambar cantik, dan saya nasihatkan untuk buat simpanan daripada sekarang. Untuk bajet kahwin ni, kita perlu simpanan dalam 2 bajet, iaitu bajet mas kahwin dan juga bajet belanja kahwin. So untuk bajet belanja kahwin ni, dia merangkumi pelamin, baju, catering, dan bila kita simpan dalam bentuk emas, nak kalau kita kahwin tu tak ada tarikh lagi, dan paling baik sebenarnya 2 tahun ke atas kita sebenarnya tukar dalam bentuk simpanan emas. Reason dia kenapa? Kita sedia maklum dengan kenaikan harga barang yang sekarang ni semakin naik. Kalau kita masih lagi simpan dalam bentuk duit, kita sentiasa terpaksa tambah kita punya bajet kahwin tu. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, apa yang kita mampu bayar pada tahun ini, 5 tahun yang akan datang pun masih lagi kita mampu untuk bayarlah, untuk beli. Sebab emas ni dia membantu melawan inflasi. Jadi siapa yang ada target nak kahwin dalam tempoh 2 tahun ke atas, so saya recommend untuk simpan dalam bentuk emas lah. Dan bajet yang kedua iaitu mas kahwin. Target untuk adakan 1 dinar. Bila dah ada 1 dinar, simpanlah. Calon tak jumpa lagi, sekurang-kurangnya emas itu sudah ada untuk kita halalkan pasangan.